Kelantan ni dia bolehlah dikobar sebagai sugar B40 macam makcik. Hari ni kita tengok nasi kencop RM5, nasi komok RM5, nasi kabu RM5, nasi belauk RM5. Okay, ni anak mau bini nombor 2 cik lah. Okay, kita tengok macam mana ramen yang RM5 tu. Kita tengok. Oh, macam mana ramen ni. Air yang ais ni, ais blended. Dia RM2. Sedap tak? Kau janganlah ambil tu adik kau tu. Kawan-kawan tau. Ni ayo. Ni pokok ni pun kau tak pernah tengok ni. Pokok ni. Dia macam pokok kelopong. Kan, tapi buah besar-besar. Atau buah. Orang sini panggil pokok store macam storage ke apa tak tahulah. Ni. Inilah buahnya. Tak tahulah macam mana rasa. Tapi dia punya daun ni kan macam pokok tepi-tepi sungai dekat Negeri Sembilan tu, pokok kelopong. Macam buah zaitun tu kan, yang segugus-segugus tu, tapi bukan. Dia macam mana pokok ya. Kat mana kedai ni? Kedai ni dekat daripada Lubuk Jong tu nak pergi ke Tanah Merah. Kedai warung adik-beradik kebal. Mohonlah datang support cik macam biasalah, berhati anak makan ni. Sebab apa cik tak boleh makan? Manis. Chicken chop pun manis. Kuah.